Assalamualaikum. Hai, selamat petang semua. Terima kasih lah petang ni. Tadi tanya saya nak turun jala petang ni. Tapi acak tak seorang, acak dua orang petang ni. Dengan Ijai yang duduk kat Kuantan tu. Dia ada balik. Dia ajak acak orang jala. Nah, kita layan dia petang ni. Tu ada rezeki dia. Tu sambil tu acak nak cari ni orang sekali. Cari siput. Kalau ada siput lah. Tunggu Ijat tak sampai. Tu dah Abang Rizal kita. Rizal, ambil rambutan. Jom, baru kita jumpa kat sana ni. Let's go. Turun. Hai, kita try jalan bawah ni. Dulu banyak siput sini. Macam kucing abang ni tu. Sekarang tak tahu lagi, tak ada siput. Kita try. Sampai ayam tu yang bagus tepuk lah aku. lama lah tak datang sini. Tak tahu ada jalan lagi, tak ada. Hari sini pun kuasa orang berjala kat sini. Mereka seorang. Wah, senyuk pula lah sini. Enggak lah. Ada lampam. Tahan.
Kayu tu batu tu. Yalah. Dalam sini. Ada siput Ada dekat ni. Dekat ni. Besar. Mana? Besar. Wah, boleh cari siput lah dulu je. Letak jala tu. Naik atas kan baru menjala pula. Tak? Oh, tu dia. Besar. Dia ada seekor kat sini ada ramai Ada ramai. ada besar. Nampak? Hati. Cari siput itu je. Siput je lah. Ni bubuh kat atas darat. Masuk air nampak? Berat lah. Masuk air. Tak. Ya, bubuh atas tu. Boleh. Ya. Oh, ni nampak. Siput ni kalau buat mancing jadi. Ni dah. Oh, banyak siput Banyak. Oh. Dah, sini dah. Ni bawah dia. Kijing. Nah, Banyak kan. Banyak asal sini. Pak dia. pok dia ni. Besar-besar. Oh, tu. Ni halal tu. Boleh ambil tak? Kosong. Oh, nampak. Kasar-kasar. Situ main kayu. Celah-celah batu kat pas-pas tu. Aku sini tadi. Oh, sini banyak. Nanti sini. Oh. Kasar. Oh, shock ni dah. Nanti sini dulu lah. Dekat ni. Dekat dengan plastik ni minat sangat. Batu apa. Nampak. Aku tiap aku je nak simpan. Nampak umpan. Umpan geli. Ada lah sini. Dah. Banyak orang suruh hati. Aku nak beli saya beg waktu tu lain. Nampak. Dah. Banyak ah. Besar. Nampak. Lama. Besar-besar gigi ni. Ada lagi je. Aku nak umpan geli. Potong racik. Nampak. Jatuh. Nampak ni je. Mana ni je? Aku je dapat ni. Kasar tu. Nampak? Macam ni. Orang tak dapat. Apa? Oh, pegang halu tu. Ya. Oh, nampak? Oh. Saya ikut dulu awak dari situ. Dekat pokok tak lagi kita ni. Oh, jangan. Suka lagi kau. Dirik kat Melayu. Ya. Oh, banyak ni siput. Nah. Banyak duduk satu tempat tu set 2-3 ekor tu. Ya.
Tapi masalah kijing ni campur kijing. Mana? Sakit perut. Bau kayu ni pok dia ni. Oh, nampak. Tak dah. Oh. Nampak je? Nampak? Nampak je? Ikan pun ada kat ni. Ikan pun tak ada langsung. Rasa siput. Dia besar. Bubur kayu weh. Nampak? Terasa. Banyak kijing. Jadi umpan beli siap tau. Siap. Sini tempat dia berlonduk. Ya, dah mana. Nampak? Ni gagal. Ni gagal sini, dalam seluk ni. Tempat aku ni, kawasan ni, cari je. Bawah kayu ni. Mana ni, kawasan ni. Cari je kawasan tu. Tempat daun-daun sikit. Di dalam tanah. Duduk dalam tanah sikit. Raba-raba sikit. Apa menjadi ni je? Bukan ni, aku main. Sofa. Banyak ni. Baru tahu jadi. Bukan lilik. Boleh aku cari je. Balik dah. Bang ni dia. Dia awak lah ni. Rasa bawah-bawah ni ada ni. Pok siput. Bawah daun ni. Nampak je? Aku mau kan. Kemudian cari banyak out. Ada. Ai. Rasa banyak ni kalau tempat-tempat gini. Bawah tadi lah banyaknya. Lagi belah bawah juga dia. Dia dekat dengan batu juga. Ada. Dia angkat batu juga banyak. Dia manjat malam ni. Sekor dapat. Pasang kayu dia. Tak ada. Tapok siput. Ada satu je. Satu je je. Tempat gini mesti ada. Oh. Awak. Oh, besar. Dia ikut ayu, dia nak manjat mana-mana. Satu tempat seekor, tempat seekor. Mati. Ni tempat. Tu lah, pergi kat batu. Kawasan-kawasan buah-buah sawit sangkut ni takkan tak ada.
Saya duduk makan tandang sawit. Sawit. Ikan kecil pun tak ada. Dulu kalau gagal ikan kecil masuk lompat. Duduk sini je. Nampak? Dah ada nampak dah bayang. Atas ekor. Batu-batu tak ada. Selalu banyak lah. Ini tempat tak air tak laju sangat. Ni yang laju. Laju tak mau dia. Tengok kaya tenang ke? Dah. Allah kucing. Sepah. Dah. Nah. Biar. Aku nak test dia. Kalau makan siap aku buat umpan. Banyak je. Memang dia tempat ini ni. Dia laju tak mau. Buat dah. Ada ekor sekali ha. Nampak? Oh, ada lagi om. So besar. Dia nak batu ada pasir. Besar-besar je. What? Assalamualaikum Pak Leh. Ini kita mencari ni poli negang satu dengan Pak Leh ni Besar-besar je. besar ya. Siput. Kita buat umpan leleh Pak Leh. Umpan leleh. Oh. Banyak tu batang kayu ni. Jeh. Kasar tu. Dia ada sedut sikit, ada daun sikit, lepas tu ada batu. Memang nak masuk. Ini kecek. Ini tempat landai bawah dalam, kat belah kayu. Ada. Di dalam tanah dak sangat. Di atas. Balai besar. Ambil. Aku dah buang lah tadi tu. Besar dak. Entah kecil-kecil pun dia jadi. Bapak-bapak ni. Sedap nyeduk. Kuk. Oh. Dia tak aneh sedap daripada siput sedut Siput sedut lah ni. Tak siput ni bakar wali je. Bakar. Sedap siput ni lagi. Wah. Jeh. Saya balik. Sampai dapat. Besar-besar je. Ikan dia. Dia tempat batu-batu gini. Bapak ni. Tempat ni. Daun-daun sikit lagi. Nampak? Ya. Nampak? Tempat gini. Dah.
Kok hati. Kau cari tak? Sini awak cari sini. Aku tak jumpa. Aduh. Tak banyak di tempat kita, spot kita. Tempat baru. Semakin pot ni. Angkat dua kayu ni. Tak ada. Kurang. Tadi banyak. Ni apa? Ni. Ni dah. Masuk dalam peti tak apa ni? Tahan lama tak? Ni lihat bawah ni je. Tak tahu macam ni biasa ada. Okey, tengok. Nah. Siput babi orang buat umpan. Kau mancing. Kau omong banyak siput babi tak? Aku nak bawa balik lah. Dah lah dekat sini pun. Oh ni, kata ada je bawah kayu ni. Mesti ada. Nah, ni air tenang. Ni. Ni tempat ni sama. Ramai ni bawah kayu ni. Ni tempat ni. Seluk. Bong, labi-labi. Tak ada. Di tempat sini dia singgah. Tak ada. Sebelah batu ni. Bawah tepok dia tadi. Dekat bawah tu. Sini banyak orang tadi tak? Sini unik ni. Sampai tak jali dah. Sekejap. Di tempat gini tak. Dia nak ada pasir, dia naik ke batu. Dia malam dia naik kat atas batu. Dah lah kita. Jadi dah. Lepas kali laut. Ikut. Bukan tak ada. Kalau tak tidak, kita nak dapat 45 ekor mudah-mudah. Biskut. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jam ke apa? Tekan ada jam. Ayo. No. Otak saya tinjang. Sini jom. Ya. Mau kita balik. Kan ada janji siput ada. Jumpa kat rumah nanti. Lepok kijing. Kijing sih banyak. Kalau makan lompat. Wah je, tengok. Allah, inilah siput. Lupa dong. Tak gula. Tengok. Besar paling. Ini kijing nak buat apa ni? Aku nak buat umpan keli. Umpan keli. Masak tak? Allah. Tak sebanyak sangat lagi je. Tapi boleh lah. Ada kot 2 kilo kot. Oh, ini 2 kilo. Sebab dia berat. Itu apa 30 yang tak nak juga. Dia orang bekas dia kena simpan dulu. Dia simpan tu sehari bagi dia muntah tu. Keluar pasir tu. Lumuk-lumuk tu. Apa? Bekas. Bapak. Selesai tu. Aku nak tanya. Bawang tu. Bawah. Kita pergi dulu, bukan? Situ lah kat jerang. Tak jerang. Sama-sama ni dulu. Bapak. Tapi tak apa banyak juga. Simpan dulu. Oh, kita ada apa? Tanah sawit tu kan. Ini je, dia lagi. Ada tanah sawit tu kan.
Besok ni je kita masuk. Ya, balik. Kita repeat pak lain pula berjalan je. Alhamdulillah ada juga rezeki siput petang ni. Acak dengan Ijai. Lepas lah buat sekali gulai. Buat lauk. Ikan tadi ada seekor je. Memang tak ada ikan kawasan tu menjala. Tengoklah 2-3 hari lagi kita orang nak turun jaring. Air pun dah start surut lah tu. Okey, sampai sini lah episod kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana support Acak, yang komen, yang share, yang like. Yang belum subscribe boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.